Daripada aksesori buatan tangan sampai hiasan rumah, anak muda ASEAN sekarang jadikan kraft tangan ini sebagai gaya hidup, bukan sekadar hobi. Dulu, orang kata kraft tangan ini untuk orang lama. Tapi sekarang, anak muda dah bagi nafas baru tau. Lebih moden, lebih bergaya tetapi tetap syarat dengan elemen tradisi. Semua ni dapat dilihat di pameran kraft ASEAN di Kompleks Kraft Kuala Lumpur yang mengumpulkan lebih 200 usahawan dari 10 negara ASEAN menampilkan rekaan baharu dengan sentuhan tradisional. Acara yang jurung kali diadakan ini adalah platform terbaik bagi mengangkat hasil seni kraft Malaysia dan juga rantau ASEAN ke peringkat Asia dan antarabangsa. Sebenarnya produk-produk kraft yang ada ni untuk yang terkini lah. Memang orang kata asalnya dulu tu memang berbentuk tradisional kan. Tapi setelah dari masa ke masa, zaman ke zaman, dengan adanya peredaran masa, jadi kita mengambil langkah untuk mengolah balik produk-produk kita ni dengan inovasi terkini untuk mempermodernkan produk kita ni walaupun bahannya tu masih lagi bahan tradisional. Dan yang paling limited kita ada gasing lah. Memang budak-budak muda zaman sekarang dia kenal Beyblade dia tak kenal gasing. So kita kena perkenalkan permainan-permainan tradisional dan juga secara tak langsung kita pelbagaikan barang-barang moden ni. Rekaan mesra alam dan buatan sendiri kini makin jadi pilihan, terutama dalam kalangan generasi muda yang suka gaya ringkas tapi bermakna. Gabungan antara tradisi dan idea baru bukan sahaja kekalkan warisan tapi juga buka peluang ekonomi untuk generasi muda ASEAN. Untuk tarik generasi muda tu kita buat promotion dekat social media and also Shopee and live TikTok lah. Paling banyak sekali I would say fridge magnets, gambar and also cup pendant lah. Okay, akak Nurianti binti Sungai daripada Kraft Johor. Kami ni daripada Kraft Community Johor. So lepas COVID kami tidak ada apa-apa buat kerja dan so ada special daripada Kraft Tangan Malaysia untuk merekomenkan kita punya buatan batik. Macam kraft tangan ni dia sebenarnya minat tu, kena ada minat. Macam makcik sendiri sebab yang minat tu yang boleh buat sampai sekarang. Daripada macam saya mula masuk belajar tahun 98 sampai sekarang masih bertahan. Daripada waris lama ke gaya moden, anak muda ASEAN buktikan kraft tangan bukan sekadar seni tapi gaya hidup kreatif yang terus kekalkan nilai estetika masa kini. Harapan saya agar kraft Malaysia ni dikenali di semua tingkat ASEAN sampai ke dunia.